Satu dosa yang paling besar kan orang boleh buat adalah beli kereta untuk impress orang. Contoh macam aku baca banyak dekat TikTok kan. Nak beli TikTok ke Threads kan, nak beli kereta ni nak impress orang. Sebenarnya orang impress kejap je. Time tu contoh kau keluar kereta, adalah seminggu ke, tu pun kira lama tu orang impress seminggu. Paling lama 3 bulan lah. 3 bulan lah. Kalau lepas 3 bulan kau still macam bangga dengan kereta yang kau baru keluar tu, aku rasa macam pelik kot. Ya kan, kejap je orang impress. Orang macam, ui berapa kan. Sekejap je orang tanya. Sebab kalau kau beli 7 hari bulan keluar kereta, kau ada lagi 3 minggu je kau kena bayar installment dia. Time tu baru tahu lah langit tinggi rendah kan. Itu macam cerita installment. Cukup time kau kena hantar servis. Hantar servis dah berapa lah. Okey, hantar servis lah. Cukup time, tayar pecah siut. Tayar pecah pula. Tayar pecah. Benda-benda wear and tear ni. Kau pula bukan beli kereta biasa. Satu tayar berapa? 600-700 kata kan. Cukup setahun pakai, dia datang dengan Roadtech Insurance. Roadtech baru lagi, diskaun pun sikit. Siap lah kau kena lah. Itu kena bayar Roadtech pula. Yang lagi best kalau Roadtech, insurans, tayar, benda-benda lain tu sekali. Dia berdentum sekali lah. Dia memang sebulan tu semua benda sekali. Time tu baru dia rasa, kena fikir elok lah beli kereta ni semua kan. Itu lah maksud aku, dosa yang paling besar boleh buat. Kalau kau, itu ada orang cakap, kalau kau mampu beli BMW, belilah Honda.